Punya aku dia. Selalu. Jangan scroll dulu. Rami Handsome masuk buat hal lagi. Haha. Hari ni adik saya dah masuk belajar doh. Dulu. Hello. Kenapa? Today we gonna send Iman to uni. Nanti lawan. Dia dah masuk belajar lah guys. Kalau korang tahu video yang beli Nintendo tu ada lah. Apa yang nak masuk belajar? Reset hot. Right. Tapi back on the Delphia. Dah gila. Belajar mana lah? Jaga peringkat tinggi. Menara Gading. Oh my god, what is that? Ya guys, owner tak ada mood. Bangunan owner tak ada mood. Kita dah jumpa. Dia kat Malaysia. Dia orang Malaysia? Ya. Nak masuk belajar. Teman mengenang nasib. Masuk belajar guys. Ada P tu sini. Tak ni. Ustaz Rabi. Ustaz Rabi. Guys kalau kenal Ustaz Rabi. Apa? Farid Rawi. Kita kat mana ya? Jangan tanya ya. Study kat mana? Saya pun tak tahu dia apa nama college ni. Mana? Ini. Wah. Kayak. Tak nampak lah kat sini. Cuba kalau kakak nak ikut macam ni. Kat. Hai. Ni biar masuk muka kat dalam YouTube. Jauh lah ibu nak jalan. Tak apalah Tak pernah masuk ke ni? Dulu selalu pergi solat Jumaat kat sini. Tu tengok ni. Tu papan tanda pendaftaran pelajar baru. Ni ikut. Tu ikut je kereta depan. Ya. Yes. Cantik lah. Memanglah lah. Kau expect macam mana ni? Aku tahulah kau satu bangunan je. Kan dia macam Iman kata tak ada aircon. Ya ke? dia macam ada. Benda macam ni. Nanti Yang aku- ni akademik pula ada. Nanti aku tanya kawan aku tu. Ijat kan dulu sini. Oh, Izzat. Kan Abang Izzat. Alhamdulillah. Ada main karakter patutnya ni. Tak. Kamu belajar tu. Kamu belajar tu. Malu tu. Nak buat apa sini? Cantik tu tengok ni. Apa aku buat di Universiti Wardah guys. Ya. Outfit check. Lawa tu ni lah. Tapi hari ni aku sedikit lah. Depan rumah. Malu tu aku pegang kamera. Ya orang lain pegang kamera macam aku tak? Lah. Tak apa, boleh. Cepat selfie weh. Selfie buat apa? Hantar kat ayah. Cepat Hantar lah. dalam grup. Cepat man. Ini nak buat apa ni? Kita masuk kali je. Saya cari mana yang tak cukup ni. Kau ni? Sangat pendek. Kan dia lah tak tengok. Cantik dia. Adik. Tuh. Awan nampak. Adik. Apa Adik? Okey. Kedelah kepala kau. Tolong protect aku lah. Aku introvert. Aku nak buat video dah lama tak buat. Ini video ni aku akan edit cepat lah. Secepat mungkin. Apa
Member nak sama belajar dah. Betul lah bawa satu family. So boleh lah aku rekod ni. Okay, adik saya nak sama belajar guys. Wan masuk belajar. Adik tu buat 6-7 tu yang kat atas kereta tu. Sebenarnya aku yang nak masuk belajar. Aku kenapa Mana nak masuk belajar? kenapa aku yang nervous ni? Hari Isnin kelas aku dah start belajar. Ni apa weh? Ini hari Sabtu. Kita kena tunggu apa mana ni weh? Oh. Kena cakap kat aku. Nanti kamera tak dengar. So beli mic tak nak beli. Ada kamera. Hey. Guys. Rekod aku pause tu tadi. Kemain aku cakap dekat dengan orang. Aku dah terpause. Tak payahlah, mana boleh. Tak boleh pergi. Boleh tu ada mak-mak tu. Tak boleh pergi. Je. Oh ya. Kena tengok sambung tu. Mana dia tadi? Tak ada masuk. Tak boleh masuk ke bang? Tak boleh, kau kena daftar. Ya. Situ kau kena belajar. Terima kasih. Cakap apa? Ni kan Universiti Islam Selangor. Tapi sebenarnya sebutan dia Universiti Islam Selangor. Mana yang kau tengok? Hai nak tengok kat Facebook dia. Kita tak boleh introvert guys kalau depan kamera. Oh, by the way tadi YDP MPP yang tadi kat situ. Boleh panggil dia abang. Panggil lah. Boleh. Pakai bahasa Aku muda lagi, aku baru 18. Aku 16. Dia orang semua degree holder, degree tengah degree. Degree kot. Paling tinggi sini degree kot. Tak lah. PhD dia. Tapi jadi MPP ada kot. PhD master. Tak ada degree Nanti je. muka-muka orang ni aku kena kabur kan. Tapi umur dia orang kau tak Pergi lah guys. Tadi kata tak boleh masuk, dia masuk kak. Dia ninja. kayu seorang dia. Dia panggil kita duk. Boleh weh. Ibu tengok kat sini. Ramai weh. Mana Iman? Iman. Kita masuk semua. Dah keluar. Semua. Airport. Tu ada makanan lah ibu. Bagus lah, dia confident. Ha? Kita atur Cantik lah dalam kamera. Dalam kamera lawa dulu lah. Sayangnya aku yang ada face card. Kau cakap tadi. Cakap lah dia pakai Tak, dia orang pakai baju. Mana ni? Tak pakai ikat kan? Kata kau make up. Aku belasya dia. By the way, ada orang pakai baju putih yang macam kita kata macam catering. Mana? Kau suka betul. Bukan mengumpat. Aku dan kakak Kau tak baik. Bukan mengumpat. Tak boleh masuk dalam kamera, boleh kena saman. Bukan. Maksudnya tak boleh post public. Ambil anak. Ni. Betul lah. Bodoh bukan. Bising. Sebab ini macam informatif sangat kan. Makan dah, kita makan. Itu doku. Makan apa? Tak ada telur. Macam mana free? Adalah. Ni. Mana? Telur. Brother, Aku rasa Iman dah jumpa kawan. Sebab Iman kalau pertama kat rumah ni dia buat kawan. Aku cakap mana dah buat kawan tak? Tapi aku boleh bawa ni. Kalau kau campak aku, InsyaAllah aku boleh tak diulang tak kawan. Finish makan breakfast just now. Thanks to ni yang mengisi apa? Uis. Wise. Thanks to this university for giving us free food. Mana Iman weh, cepatlah, lambat lah. So we are waiting for Iman. I think this is the last checkpoint before dia ambil kunci. And selamat bersama. Kau Juga. buka test kan? Merempat je lah. Macam ni ambil my step kan? Merempat Tak je lah. tahulah. Tiba-tiba kena aja subjek Sebelah tu sampah lah. Betul ada Iman. Baik. Ha? Baik. Macam
Man. Man. Maksud dia man. Dia macam man. Dia English ke dah dia belajar bahasa Melayu. Man. Bos, nak gimana bos? Apa bos? Ada berapa bos? Ada sebab bagas 2. Tak. Jadi kena nak bawa kereta pergi sana. Bawa kereta. Takkan aku pula bawa kereta. Bawa lah. Bawa. Bagilah kakak bawa. Pergi dia bawa. Bawa apa ni bawa? Kau ni gitu memang kau takut balik ni. Tak lah, aku boleh je bawa. Tak nak lambat. Nanti sabar. Oh, cantik lah kamera. Nanti takut. Dia cakap nanti bulan 7 nanti datang. Masuk kamera weh. Datang kat Islam. Nanti Islam datang sini. Masuk. Apa tadi? Bagi nama. Bagi isi nombor metri Oh, tapi pun nak pergi ayah nilai lah. Ya. Dah habis settle. Ibu nak pergi ni lah. Tak limat. Lagi dengar Ustaz Don. Ustaz Don ke? Tak tahu lah dari depan macam Ustaz Don, dari belakang macam tak. Tapi tanyalah dia. Dia cakap macam ni, dari depan macam Ustaz Don. Macam tak, batas aku pernah nampak. Ni bangunan dia guys. Selamat berjaya. Bye man. Kalau banyak saya sarankan Sikit je bang. Tak banyak pun. ni je. Boleh. Tak boleh naik bang. Ada lagi. Tak boleh naik. Tapi lelaki saja. Boleh. Okey jom. Ya kau Tak buat. Kau nak bawa mana balik? Habis buat ringan-ringan je. Jom man, jom lah. Sama lah dulu saya. Leila. Dekat sini. Ni. Korang dulu boleh je buat ni. Sebelum korang habis semester kena macam ni juga. Sekarang kan tak payah lah. Ya. Ni dia punya. Tilam tak ada. Oh, best. Oh, boleh. Mana meja kamu ni ke? Meja kamu ni? Okey. 1, 2, 3. Iman. Kita tengah tunggu Iman. Iman kemas-kemas parah. Iman. Apa lagi? Apa lagi? Kasut dia tak bawa lagi. So, this is Kita merah tu ke Detik. panel. yang dapat ada tie. What's this man? Lanyard man. Best gila dapat lanyard gini. Lanyard man. And also ada asas bacaan Al-Quran dan juga bag. Bag ni macam bag master aku by the way. Dah Bayar tak? bayar. Ni review apa ni? Apa nak bayar kalau panel? Kuis mana RM60 jauh. satu sesi panel. Okay dan berjalan. Pergi 3 kali keliling. Kenapa record lagi? Thank you. Tiba-tiba kat mama. Dia tukar baju lah. Kenapa tosi dia tak tinggi weh? Tu roti tisu. Oh ya. Tisu dari sisi. Tak sedap ada tisu. Manis. Malam aku tidur sana. Oh tu sana.
Betul ini rumah. Kenapa? Kan dia tak lipat lepas maghrib. Tak, dia tu esok. Esok. Dapat terkejut. Nice. Kau nak pergi balik ke berapa? Masa yang Tak ada curfew ke weh? Apa? Tak ada curfew ke? Curfew. Kita tak tahu. Kita tak pernah. Curfew tu tau. 11. Curfew tu macam apa maksudnya? Halangan. 11. Tak. Depan pukul. Ay, tak ibu kata. Asrama. Kalau asrama tu. Dia bocor, dia tak betul. Tengok. Masuk curfew tu 8. Katolik kan Katolik. Supaya Kau kat mamak. Nak beritahu mamak aku Arbi nasi kandar. nyapu. Santan. Telur. Ha. Balik kan tu ada. Terima kasih. Ya, aku ibas sekali curfew. Dia bilik tu campur-campur tu. Ni kau punya. Tahu? Sabar. Makan. Terima kasih. Toyol. Yang warna hijau tu. Dan infus. Mahal lagi satu tu. RM40. RM40. Nak kembali ke dia punya asrama. Dah membawa bekal dah. Mana asrama kau? Sini. Ni. Tak apa, ada Abang Fizi tu kau lagi. Ya. Tak ada. Bye Ada man. Fizi lain dah lah. Di sini. Dah besar Ana. Jaga diri nak. Boleh je kau nak rating kopi tepi ni. Tak nak abang tu. Tak, kau sini lah. Kau sini dah. Ya abang Fesi dah tunggu kau tu. Ya dia dah kenal lah aku punya kamera ni. Tak apa, abang. Main lain aku kat sini tau. Bertambah je man, orang dah ada orang duk. Hari ya, tolong buat dia. Nak bawa lagi je. Waduh, kena bawa lagi lah guys. Nanti kita orang pusing dia ambil. Ada orang ke bilik kau? Pasal aku kena bawa tu. Dia ke kiri. Ke kiri. Kanan. Tak ada orang. Kom. Tak ada orang. Mana orang-orang lah? Orang tu dua je. Ya. Kau boleh seorang-seorang ni? Tiga. Kita orang. Dia seorang-seorang guys bilik ni. Okay. Baik man. Nah. Lap dulu meja tu. Nah, dalam. Baik. Baik man. Point di situ. Ha? Plug point di situ. Tu habis kata. Kenapa tak panjang? Okay guys. Ending the video dekat sini je. Alright guys. Thank you for watching.